Kalau boleh dengar, alhamdulillah. Lepas tu boleh dengar kita punya suara boleh dengar, gambar boleh nampak. Alhamdulillah. Kalau Nampak. gambar boleh nampak, okey. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah sebelum kita mula tuan-tuan, sama-sama kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Jadi insya-Allah sebelum kita mula, sama-sama kita niat dulu menuntut ilmu Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Sama-sama ikut Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah. Okey, baik. Sebentar apa ni? Kita setting sekejap. Sebentar. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. InsyaAllah untuk petang ni, tuan-tuan dan puan, sahabat penonton yang dikasihi sekalian, untuk petang ni kita akan bersama dalam membaca. Okey, membaca pula. Kita akan sama-sama untuk kita melihat perbahasan kita berkaitan dengan kelas Fardu Ain, iaitu perbahasan berkaitan dengan episod yang ke-25. Sekejap. Bismillah. Okey, baik. Episod yang ke-25 ini merupakan episod yang terakhir tuan-tuan untuk ilmu tauhid. Jadi boleh fokus bersama insya-Allah, dan kita akan melihat perbahasan berkaitan dengan ilmu tauhid, iaitu perbahasan berkaitan dengan kesimpulan keseluruhan. Hari ini kita nak bagi kesimpulan kepada anda tuan-tuan. Baik. Jadi sebelum tu, starting awal untuk pendahuluan ilmu kita pada petang ini. Ilmu Fardu Ain kita akan belajar 3 perbahasan. Yang pertama namanya ilmu tauhid, yang kedua namanya ilmu fiqh, yang ketiga namanya ilmu tasawuf. So kita ada 3 perbahasan ataupun 3 ilmu yang kita pelajari. Baik, untuk perbahasan yang hari ini kita akan bahas berkaitan dengan ilmu tauhid pada episod yang terakhir, iaitu episod 25. Hari ini merupakan kesimpulan perbahasan keseluruhan tentang ilmu tauhid tuan-tuan. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum saya lupa, kita pergi kepada peta minda ilmu tauhid kejap. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dekat mana? Dekat atas lagi. Okey. Dekat bahagian atas sikit. Okey, ni peta minda ilmu tauhid tuan-tuan. Baik, ilmu tauhid dia berasaskan daripada 6 rukun iman, yang mana 6 rukun iman ini, yang pertama beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, kemudian kepada kitab,
Beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat dan kemudian beriman kepada qada dan qadar. Baik, untuk beriman kepada Allah kita dah selesai sebelum ni perbahasan tentang 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan satu sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perbahasan berkaitan dengan malaikat. Kita membahaskan tentang perkara sam'iyat ataupun perkara yang hanya didengari daripada Al-Quran ataupun daripada hadis, akan tapi tak pernah kita lihatnya. Kemudian nombor 3 kita belajar tentang beriman kepada kitab, iaitu kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu dan yang kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Kemudian nombor 4 beriman kepada Rasul, ada Nabi, 25 orang Nabi yang wajib kita ketahui. Baik, kemudian nombor 5 beriman kepada hari kiamat, perbahasan berkaitan dengan sam'iyat, kita bercerita tentang hari kiamat kan, macam mana boleh berlaku, apakah tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil, kita dah belajar. Kemudian nombor 6 adalah beriman kepada qada dan qadar. Baik, episod yang lepas kita belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Cuma episod yang lepas tuan-tuan dia macam line tak berapa clear kan. Line dia macam ada sangkut-sangkut gitu. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Untuk rangkuman akhir perbahasan berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar tu, kita buat kesimpulan akhir kejap. Baik, yang pertama tuan-tuan, bila sebut tentang qada dan qadar ni, qada maksudnya ketetapan, qadar tu maksudnya kadar ataupun ukurannya. Okey, dan kita memegang kepada pandangan yang menyatakan, sekejap, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, kita lihat di sini. Baik, qadar kemudian qada. Okey, qadar kemudian qada dekat sini. Menurut pandangannya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Okey, kita ada dua orang imam apa kita kata? Kita ada dua orang imam yang terkenal, yang hebat daripada sudut akidahnya. Yang pertama Imam Abu Mansur, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memegang pendapat bahawasanya qada dulu baru kadar, ketetapan dulu barulah kadarnya. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi berpegang pendapat bahawasanya qada dulu baru qadar dulu baru qada, dengan maksud ukur kadarnya dulu, kadar ukurannya dulu, kemudian barulah ke ketetapan. Maksudnya apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bila kita sebut tentang qadar tu maksudnya kadar, ukuran yang Allah telah tentukan. Baik, kita bagi teruslah contoh kita bagi contoh terus untuk anda mudah faham tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, contohnya macam ni kan. Dia berkait dengan 4 sifat wajib bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Allah yang kita sebut tu sifat di dalam sifat ma'ani lah. Ni nama yang atas tu, 4 serangkai sifat ma'ani. Dia ada 4 serangkai sifat ma'ani yang dia berturutan. Yang pertama haya, yang kedua ilmu, yang ketiga iradah dan yang keempat adalah qudrah. Baik, so dia berkait rapat dengan 4 perbahasan ini. Baik, kita pergi kepada haya. Haya ni sifat Allah yang haya. Lepas tu kita ada dua, kalau tuan-tuan nampak kat situ kat belakang background tu warna merah kan. Manakala yang belah kanan ni warna hijau. Baik, untuk yang warna merah ni dia adalah pada ketika qadim ataupun azali, sedia kala. Zaman ni zaman yang tidak ada makhluk yang diciptakan lagi. Zaman ni hanya Allah sahaja. Okey, kita panggil istilahnya qadim ataupun azali. Manakala sebelah ni, okey, sebelah ni, nampak tak kalau yang sebelah kiri ni saya letak tanda soal. Okey, qadim dan azali. Zaman yang tidak ada sesiapa kecuali Allah SWT aje. Manakala satu zaman lagi namanya hadis ataupun imkan. Hadis ataupun imkan dengan maksudnya zaman ketika sekarang dan seterusnya. Zaman wujudnya alam. Time tu alam dah diwujudkan oleh Allah. Maksudnya dah ada makhluk lah zaman ni. Baik, cerita sebelum makhluk diciptakan, Allah mempunyai, yalah kita kata Allah itu ada wujud, dan sifat Allah tu ada 4 sifat, serangkai sifat ma'ani. Yang pertama haya. Haya ni adalah ia mengesahkan asas untuk ada. Sifat ilmu, iradah dengan qudrah. Allah tu mempunyai sifat namanya sifat haya. Kan Allah ada 20 sifat wajib kan. Daripada 20 tu satu antara yang terpenting iaitu haya. Haya ni dia mengesahkan bahawasanya Allah itu ada ilmun, ada iradah, ada qudrah. Haya ni maksudnya hidup, perhidup. Okay. Allah itu perhidup. Maksudnya Allah itu adalah hidup lah. Haya dengan maksudnya hidup. Baik, sifat hidup Allah itu
dia sifat yang mengesahkan sifat ilmu Allah, sifat kehendak Allah dan sifat kudrah ataupun kuasa Allah. Okey? Baik. So dengan adanya sifat haya itu menjelaskan bahawasanya Allah itu bersifat dengan ilmun, Allah itu bersifat dengan iradah, Allah itu bersifat dengan kudrah. Baik. Untuk memberikan anda contoh tentang qada dan qadar. Cerita berkaitan dengan qadar. Kan kita berpegang pada Imam Abu Hasan kan. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita berpegang pada pendapat yang kedua tu. Okey, Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan bahawasanya qadar dulu, kemudian baru qada. Okey, qadar dulu baru qada, iaitu ukur kadar ukurannya dulu, kemudian barulah Allah laksanakan, Allah tetapkan. Baik. So jadi pada permulaan untuk contoh dia tuan-tuan, okey, ilmu semasa ataupun ketika waktu qadim ataupun azali, okey, Allah itu wujud dan kemudian Allah mempunyai sifat haya, begitu juga Allah mempunyai sifat ilmun. Okey, sifat ilmun Allah ini kita bagi contoh, Allah mengetahui Zaid akan diciptakan. Okay. Dengan sifat ilmun Allah itu, Allah mengetahui bahawasanya Zaid akan diciptakan. Baik. Kemudian kita tengok pada sifat iradah. Iradah tu maksudnya kehendak. Dengan sifat iradah Allah itu, okay, Allah menentukan kadar bahawasanya Zaid itu untuk diciptakan. Allah menentukan kadar. Qadar. Okay, qada dan qadar kan? Qadar. Qadar ataupun kadar ukuran Allah yang ditetapkan oleh Zaid, iaitu Allah menentukan bahawasanya Zaid untuk diciptakan. Baik. Kemudian masuk kepada yang sebelah kanan tu, tengok anak panah tu. Sebelah kanan tu qudrah. Yang ni dah masuk dalam imkan ataupun dah masuk dalam, kita kata Allah dah ciptakan alam time ni. Bila Allah dah ciptakan alam dia ni, maka berlakulah qudrah Allah, iaitu qada, pelaksanaan. Maka Allah menciptakan Zaid seawal proses persenyawaan dan seterusnya lahir ke dunia. Baik. Maksudnya nak bagi tahu kat sini tuan-tuan, qadar Allah itu dahulu, kemudian qada. Qadar yang telah Allah tetapkan semenjak azali lagi, zaman tu makhluk belum diciptakan, dengan sifat ilmun Allah, Allah mengetahui bahawasanya Zaid akan diciptakan. Kemudian dengan sifat iradah Allah, Allah menghendaki, okey, menghendaki bahawasanya Zaid itu ditentukan untuk diciptakan. Baik. Manakala pada dunia tu setelah diciptakan, alam ini telah diciptakan oleh Allah, maka ketika itu berlakulah qada ataupun qudrah. Dengan sifat qudrah, perkuasanya Allah itu, maka begitulah terjadinya qada Allah, iaitu pelaksanaan. Maka di situ Allah menciptakan Zaid seawal proses persenyawaan dan seterusnya lahir ke dunia. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh tuan-tuan ya? Okey, dapat ke? Faham dengan baik ke? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu mula katalah cerita berkaitan dengan qada dengan qadar, sebab episod yang lepas dia tak berapa jelas video dia kan. Baik. Kita bagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Allah itu bersifat dengan haya. Ia mengesahkan semua sifat Allah. Kemudian tengok pada sifat ilmu, contoh yang bawah, Allah mengetahui Zaid akan berkahwin dengan Fatimah. Dengan sifat ilmu Allah, semenjak azali lagi, Allah dah tahu bahawasanya Zaid itu akan berkahwin dengan Fatimah. Baik, manakala dengan sifat iradah Allah, maka sifat iradah ni Allah kadarkan, Allah ukurannya, tetapkan ukurannya. Ukuran apa? Ukuran bahawasanya Allah menentukan Zaid untuk berkahwin dengan Fatimah. Allah tentukan Zaid untuk berkahwin dengan Fatimah. Okey, dengan sifat ilmu Allah tadi itu, Allah tahu Zaid akan berkahwin dengan Fatimah. Dengan sifat iradah Allah, Allah tentukan Zaid akan berkahwin dengan Fatimah. Manakala dengan sifat qudrah, bila alam dah diciptakan, bila timeline Zaid tu masuk pada tahun ataupun pada waktu tersebut, waktu yang Allah kehendaki itu, maka Allah menjadikan Zaid berkahwin dengan Fatimah setelah tamat pengajiannya di universiti. Itu contohlah. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh tuan-tuan eh? Baik. Yang bawah pula, Allah mengetahui dengan sifat ilmu Allah, Allah itu mengetahui Zaid akan mati. Allah menentukan Zaid untuk mati, dan kudrahnya adalah Allah mematikan Zaid setelah 63 tahun hidup di dunia. Manakala yang bawah, Allah mengetahui Zaid akan dikurniakan anak yang ramai dengan ilmu Allah, dengan ilmu, dengan mengetahuinya Allah itu. Allah mengetahui bahawasanya Zaid akan dikurniakan anak yang ramai. Dengan sifat iradah Allah,
kehendaknya Allah itu, Allah tentukan Zaid untuk dikurniakan anak yang ramai, manakala sifat dengan sifat kudrah, dengan sifat kudrah Allah, berkuasa Allah, maka Allah qada, Allah laksanakan, okey, mengurniakan, Allah mengurniakan 12 orang anak kepada Zaid setelah berkahwin. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik, faham tuan-tuan ya? Sifat kudrah, sifat apa nama tu? Perbahasan berkaitan dengan qada dan qadar. Cerita, cuba refleksi diri kejap. Okey, cuba refleksi diri ya, macam ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa-apa yang berlaku dalam diri kita tuan-tuan, semuanya Allah telah qadarkan dan sekarang Allah dah qadakan. Secara mudahnya boleh kita fahami di sini tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah semenjak azali lagi, Allah telah mengetahui, Allah tahu kita akan bertemu dalam kelas Fardu Ain UIZ secara online pada 2025 hari ini. Ini berapa bulan tuan-tuan? 25 Jun. Allah tahu perkara tersebut. Baik. Dan Allah menentukan kita akan bertemu dalam kelas Fardu Ain UIZ secara online ni pada tahun 2025 ni 25 Jun. Okey? Baik. Dan kemudian tuan-tuan, selepas alam diciptakan, selepas sudah bertahun-tahun, okey, maksudnya Nabi Adam, Nabi Idris, okey, Nabi Nuh dan seterusnya, sampailah 1446 Hijrah yang bakal digantikan dengan 1447 ni, insya-Allah. Okey, maka Allah menjadikan kita pada 25 Jun hari ini, iaitu bertemu dalam kelas Fardu Ain secara online pada 2025 hari ini sekarang. Maksudnya Allah dah tentukan benda tu sejak azali lagi, cuma tinggal Allah laksanakan ataupun qada sahaja benda tu. Kita panggil istilahnya qada dengan maksudnya pelaksanaan. Allah tinggal melaksanakan sahaja benda tu ikut timeline yang telah ditetapkan. Okey, baik. Contoh yang apa yang berlaku dalam hidup kita tuan-tuan? Baik. Contoh macam kita ada orang yang kita sayang dan kemudian orang yang kita sayang itu telah meninggal dunia. Okey, kita ada orang yang kita sayang, orang yang kita sayang itu meninggal dunia. Ketahuilah tuan-tuan bahawasanya orang yang kita sayang yang meninggal dunia itu, okey, bahawasanya Allah telah tetapkan sebelum kita lahir lagi, sebelum kita wujud lagi, sebenarnya Allah dah tetapkan bila tarikh lahir dia, bilakah dia akan dilahirkan di atas muka bumi dan bilakah dia akan dimatikan di atas muka bumi itu juga. Baik, semuanya telah ditetapkan oleh Allah dan semuanya telah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, semuanya telah ditetapkan oleh Allah dengan kadarnya dan semuanya telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tempoh ataupun timeline yang tepat pada waktunya. Boleh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Difahami tuan-tuan? Alhamdulillah. Boleh? Alright. Baik. Ya, betul. Okey. Baik. Okey, selesai tu kan? Qada dah faham kan? Okey, baik. Kesimpulan keseluruhan tentang tauhid. Okey, ini kita nak masuk perbahasan menu utama kita. Tanjizi itu apa Ustaz? Alamak. Dia tanjizi tu dia maksudnya dia berkaitan dengan ta'alluq. Baik. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tanjizi tu macam ni kita nak terangkan yang mudah sikit bahasanya. Tanjizi pada zaman ataupun pada ketika, nak kata waktu tak kena kan? Sebab waktu ni dia ada masa timeline dia, hari Rabu, esok, lusa apa. Okey, pada ketika. Baik. Sifat ilmu Allah itu Allah telah menetapkan, dia punya ayat dia macam ni. Allah telah mengetahui bahawasanya Zaid akan diciptakan. Okey, dengan sifat ilmu Allah, Allah mengetahui bahawasanya Zaid akan diciptakan, okey, dengan tanjizi qadim, pada tanjizi qadim, dengan maksudnya ketika waktu itu adalah waktu qadim. Okey, baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, manakala kalau kudrah contohnya, Allah menciptakan Zaid dengan sifat kudrah Allah, Allah menciptakan Zaid seawal proses persenyawaan dan seterusnya lahir ke dunia, okey, dengan tanjizi hadis. Okey, dengan maksudnya pada ketika waktu bila? Ketika waktu hadis ataupun sekarang ni. Okey, dan seterusnya. Baik, dia ada dua waktu kat situ, dua ketika. Warna merah dengan warna biru biru hijau di situ. Okey, baik. Ini qadim. Okey, yang qadim tu yang warna merah ni, background warna merah tu. Okey, background warna merah nampak tu ramai? Yang warna hijau tu ataupun warna biru tu adalah background berkaitan dengan timeline sekarang. Selepas alam telah diciptakan.
Okey, jadi tu perbahasan yang rumit tuan-tuan. Tanjizi ni dia berkaitan dengan ta'alluq. Jadi dia kena belajar khas, dia kena belajar khas kitab sifat 20 je. Okay, sebab ni kelas fardu ain kan. So kelas fardu ain biasanya upgrade level selepas habis kelas fardu ain untuk tauhid ni, kena belajar satu kitab lagi namanya kitab sifat 20. Okey, ataupun sifat apa kitab tauhid yang lebih tinggi sikit. Okay, sebab fardu ain ni dia rendah aja. Alhamdulillah. Okey, kita akan belajar yang fardu ain je lah. Baik, itu nanti kita boleh apa? Boleh upgrade lagi lah untuk belajar ke kelas tingkatan yang seterusnya. Okey, sebab dia pening. Jadi kena faham betul-betul yang fardu ain ni barulah boleh kita pergi go through kepada perbahasan seterusnya pasal tanjiz. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik, kesimpulan berkaitan dengan tentang tauhid. Baik, bila kita sebut tentang perbahasan tauhid tuan-tuan, pertama ini okey, apa? Ustaz buatlah kelas ekstra. Masya-Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, itulah. Kalau ada kesempatan masa memang Ustaz nak buat. Sangat-sangat nak buat tuan-tuan. Okey. Nak buat kelas tadabbur, kita nak buat kelas macam-macam, banyak kan? Banyak projek ataupun banyaklah perkara yang kita nak laksanakan. Akan tapi tuan-puan, masa tak mengizinkan. Masa pula tak izinkan. Tapi insya-Allah lah, doa-doa banyak-banyak, moga-moga dikurniakan masa yang lapang, moga-moga suatu hari kita dapat buatlah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Best sebenarnya kalau kita faham tauhid ni tuan-puan, best. Sebenarnya sangat best. Sebab kita akan kenal Tuhan itu dengan sifat-sifatnya. Lepas tu kita belajar pula tentang nama Allah yang ada 99 tu kita belajar. Okey, lagi tambah cinta dengan Tuhan tu. Baik. Dia lain tuan-tuan cinta dengan makhluk dengan cinta dengan Tuhan tu berbeza. Okey, maksudnya apa? Nak bagi tahu dekat sini bahawasanya kalau kita cinta dengan apa? Kalau kita cinta dengan makhluk, dia memberikan harapan palsu. Okey. Dia tak hidup selama-lamanya. Kita cinta dengan seseorang, cinta dengan makhluk, cinta dengan sesiapa pun, cinta dengan harta benda, last sekali dia akan membawa kepada fana. Tapi cinta kepada Allah tu takkan fana tuan-tuan, dan Allah takkan menghampakan hamba yang dicintainya. Okey? Baik, makhluk mungkin ada apa? Perkara yang dia membuatkan kita sakit hati kadang-kadang kan. Baik, memberikan harapan palsu dan sebagainya, macam itulah dunia ni. Baik, nak katakan kalau anda nak cinta, jangan cinta kepada makhluk tapi cari cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oi, dapat cinta kepada Allah tu, itu adalah kenikmatan yang paling tinggi sekali lah. Baik, kemudian penafian terhadap 3 perkara dalam penyerupaan makhluk dengan Allah. Baik, ini poin yang pertama untuk kesimpulan kita. Poin yang pertama adalah berkaitan dengan penafian, okay, terhadap 3 perkara dalam penyerupaan makhluk dengan Allah. Allah tak sama dengan makhluk. Okey, nombor ni yang pertama perbahasan tauhid tuan-tuan, anda kena faham bahawasanya Allah tak akan sama dengan makhluk dan makhluk tidak akan sama dengan Allah. Sama ada, dia ada 3 aspek kat situ. Sama ada daripada sudut nazir, okey, nazir, ataupun daripada sudut syabih, ataupun daripada sudut mathil. Apa maksud dia Ustaz? Kalau kita kalau nazir tu maksudnya sama dengan selain Allah walaupun hanya dalam sebahagian ataupun sedikit sifat atau perkara. Baik. Contoh orang tu dia kata Allah itu sama dengan makhluk daripada sudut kalam, berkata-katanya. Baik. Yang lain dia tak agak, yang lain tak sama dengan apa? Contoh ni Ustaz bagi contoh yang mudah faham. Ada seorang dia kata Allah itu sama dengan makhluk daripada sudut kalam, daripada sudut berkata-kata. Tapi yang lain semua tak sama. Okey, kudrah, kekuatan apa, perkuasanya, ilmunya tak sama semua. Tapi yang sama cuma berkata-kata je. Dia menyamakan Allah dengan makhluk itu dengan perkara kecil, sikit saja. Baik, maka itu dikatakan sebagai nazir. Maka ini adalah perkara penafian yang perlu kita nafikan. Allah tak sama dengan makhluk walaupun nazir, walaupun sedikit. Kemudian pergi kepada nombor 2. Nombor 2 syabih. Sama dengan selainnya dalam banyak sifat atau perkara. Contohnya ada orang sebut Allah sama dengan makhluk. Okey, daripada sudut kalamnya, daripada sudut ilmunya, daripada sudut kudrahnya, banyak. Separuh daripada itu dia kata Allah sama dengan makhluk daripada sudut ini, tapi cuma tak sama sikit saja yang tak sama. Baik, seolah-olah macam Tuhan sama dengan makhluk pula. Okey, maka penafian yang perlu kita nafikan adalah ini. Yang kedua ini juga perlu dinafikan, iaitu Allah tak sama dengan makhluk, iaitu daripada sudut syabihnya. Syabih itu dengan maksudnya walaupun banyak, sikit je yang tak sama, kita kena nafikan benda ni. Manakala satu lagi penafian adalah yang perlu kita nafikan mathil. Mathil tu maksudnya sama dengan selainnya dalam semua sifat atau perkara. Maksudnya orang yang menyamakan Tuhan
dengan makhluk itu secara 100%, ini dipanggil sebagai mathil. Dan ketiga-tiga ini semuanya kita perlu nafikan. Allah tidak sama dengan makhluk, walaupun dia mathil, walaupun dia syabih, hatta walaupun dia nazir sedikit sekalipun. Ada sedikit yang sama. Tidak, Allah tidak akan sama. Dan kita belajar sebelum ni sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah itu takkan sama dengan makhluk. Okey, walaupun nazir, walaupun sedikit begitu. Boleh? Alhamdulillah. So jadi perbahasan yang perlu kita ingat ataupun hafal adalah sedikit nazir. Allah tak sama dengan makhluk daripada sudut nazir, daripada sudut syabih, daripada sudut mathil. Nazir tu maksudnya sedikit, syabih tu maksudnya banyak, mathil tu maksudnya semua. Maka cara nak ingat nazir, syabih dengan mathil ni, tengok pada awal huruf tu. Negara saya Malaysia. Negara tu nazir, syabih tu saya, okey, mathil tu Malaysia. Tu NSM, negara saya Malaysia. Kini ni Ustaz ambil point ni daripada Ustaz Muhadir Haji Jul. Okey, Ustaz Muhadir Haji Jul dia ada apa? Beliau ada syarahkan kitab Fardu Ain juga. Okey, masya-Allah. Jadi kita ambil banyak ibrah daripada Ustaz Muhadir lah sebenarnya. Baik. Jadi Ustaz Muhadir dia bagi tahu tentang ni. Maksudnya cara untuk kita hafal step ni adalah antaranya nazir, syabih dengan mathil. Kita ambil NSM iaitu negara saya Malaysia. Nazir, syabih dengan mathil. Boleh tuan-tuan ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Kemudian setelah tu, okey, selesai perbahasan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua kesimpulan seterusnya, makhluk itu baik, dia ada dua jenis tuan-tuan. Dua perkara yang perlu kita fahami. Ada yang dinamakan ia makhluk ni cerita makhluk tau. Makhluk tu maksudnya apa? Makhluk tu maksudnya benda yang Allah ciptakan. Yang sebelah tu nampak tak kotak warna putih tu? Hadis, alam, mungkin, kainat. Maksudnya benda yang Allah ciptakan lah. Semua ni benda yang binasa, benda yang akan binasa, benda yang Allah ciptakan, benda yang bukan Tuhan. Ini ni makhluk. Baik, dia ada dua item. Makhluk ni ada dua perkara. Yang pertama jirim. Yang pertama jirim. Yang kedua arad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pernah dengar tak istilah tu? Jirim dengan arad tuan-tuan. Makhluk ni dia ada jirim dan dia ada arad. Macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada zat, dia ada sifat. Allah itu ada zat, ada sifat. Makhluk dia ada jirim dan dia ada arad. Zat tu macam jirim ni, manakala arad tu dia macam sifat. Macam itulah, mudah faham So jadi ulama tauhid dia bezakan. Kalau Allah kita guna zat dengan sifat. Zat tu maksudnya zat Allah lah. Sifat tu maksudnya sifat Allah yang ada 20 tu. Kalau makhluk kita guna istilah jirim dengan arad. Kenapa? Sebab nak bezakan antara makhluk dengan Allah. Kalau tak nanti keliru. Baik. Bila sebut tentang jirim ni dia nama lain dia jauhar. Dan maksud jirim adalah boleh tengok ni dalam sikit tu sesuatu yang mengambil ruang. Apa-apa yang mengambil ruang tuan-tuan dalam dunia ni ia dipanggil sebagai jirim. Termasuk cahaya pun mengambil ruang juga. Dia termasuk dalam jirim. Baik. Kemudian bila kita sebut tentang jirim, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama namanya jisim, yang kedua namanya jauharul farad. Jisim ni adalah boleh dibahagi-bahagi. Contoh anda ambil apa? Contoh kalau tuan-tuan ambil apple, belah kan? Apple tu kecil tak? Kecil. Tak adalah besar sangat, besar ni kan. So dia masih boleh dibelah-belah. Kita panggil dia jisim. Sebab apa? Sebab dia boleh potong-potong. Ada satu benda, nama dia jauharul farad yang sebelah kanan ni. Jauharul farad. Jauharul farad ni adalah tidak boleh dibahagi-bahagi. Benda yang terlampau kecil, benda yang terlampau kecil sangat-sangat, mungkin tak boleh nampak dengan mata, benda tu tak boleh potong. Dan dibagi contoh kat situ adalah seperti atom, proton ataupun neutron. Maksudnya benda yang terlampau kecil yang tak boleh nak pecah-pecahkan dia. Tak boleh nak pisah-pisahkan dia. Kita bagi istilahnya jauharul farad. Tapi dia tetap mengambil ruang. Dia tetap dikira sebagai jirim. Benda yang mengambil ruang. Walaupun dia kecil, tak boleh nak potong dah. Kecil yang nampak kan? Kalau potong apple tu, potong sampai ke pinggan yang paling kecil yang tak boleh potong. Contohlah jauharul farad tu. Walaupun dia sekecil itu, tapi dia tetap juga mengambil ruang. Maka dia digelar sebagai makhluk. Dan kemudian bila kita sebut jisim yang boleh dibahagi-bahagian, yang boleh belah-belah tu. Baik. Jadi kalau bila kita sebut jisim ni ada dua. Yang pertama namanya kathif, yang kedua namanya latif. Yang pertama namanya kathif, yang kedua namanya latif. Ada jisim
Okey, ada jisim yang kasif. Kasif tu maksudnya kasar. Maksudnya boleh dipegang, boleh disentuh. Okey? Okey, baik. Itu kita panggil istilah bahasa Arabnya kasif. Boleh apa? Boleh pegang, boleh sentuh. Satu lagi namanya latif. Latif ni dia halus dan benda tu tak boleh pegang. Contoh, cahaya. Okay, kita tak boleh pegang cahaya sebab dia halus, latif. Istilahnya begitu. Baik. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada tak orang kat dalam ni boleh pegang cahaya tuan-tuan? Dia ambil cahaya, lepas tu dia boleh rentuhkan cahaya tu, boleh sengit-sengitkan, tak boleh kan? Baik, kita panggil istilahnya latif. Baik. Jadi kasif, okey, makhluk yang apa, dimasukkan dalam perbahasan kasif ni adalah contohnya macam manusia, tangan, mata, telinga, jari, tumit, kaki, pokok, batu, kertas, pen, semualah perkara-perkara yang ada yang boleh kita sentuh, boleh kita nampak, boleh kita lihat, semuanya dipanggil sebagai kasif. Boleh sentuh, boleh tengok, nampak. Okey, baik. Manakala ada satu lagi, latif. Okey, latif iaitu halus, tak boleh dipegang, tak boleh disentuh. Contohnya macam roh, jin, malaikat, angin, malam, cahaya, kegelapan, nanti benda-benda yang kita kata latif. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh tuan-tuan? Jadi jisim tu dia terbagi berdua. Yang pertama kasif, yang kedua adalah latif. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak terkait dengan semua yang kita sedang bahaskan ini. Okey? Baik. Kata cahaya ke kata apa macam itulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alright. Baik. Kemudian kita bagi kepada perbahasan seterusnya. Kita ada tadi kita bagi tahu makhluk tu ada dua. Yang pertama namanya jirim. Okey, yang kedua namanya arad. Okey, yang pertama namanya jirim, yang pertama namanya arad kan. Jirim tu tadilah yang kita kata sesuatu yang mengambil ruang. Baik, manakala arad adalah sifat benda. Okey. Baik. Okey, sekarang kita pergi kepada arad. Arad ni terbahagi kepada 4. Ni cerita berkaitan dengan makhluk je tuan-tuan. Cerita berkaitan dengan makhluk sahaja. Baik, arad dia terbahagi kepada 4. Yang pertama aina. Aina tu kalau maksud bahasa Arab dia di mana. Okay, tapi yang dimaksudkan di sini adalah tempat. Baik. Yang kedua adalah kaifa. Kaifa tu maksudnya bagaimana ataupun bagaimana. Kemudian mata. Mata tu bila berkait dengan masa. Kam adalah berapa iaitu bilangan dia. Bilangan. Baik. Makhluk dia punya sifat dia semua terkait dengan 4 ini. Dia ada tempat, kait aina, mesti tak ada makhluk tuan-tuan yang dia tak duduk dekat tempat. Baik. Pernah tak anda nampak makhluk ataupun apa-apa benda yang anda nampak, dia tak duduk kat tempat? Dia tak bertempat tuan-tuan. Makhluk yang tak bertempat, jawapannya tak ada. Semua makhluk Allah SWT semuanya bertempat. Okey? Baik. Manakala yang kedua, itulah yang dia cuba bagi contoh, bawah tu contoh tuan-tuan. Bawah tu contoh arash, langit, bumi, 6 arah. 6 arah tu maksudnya depan, DB tu depan, B tu belakang, KK tu kiri kanan, AB tu atas bawah. Dia berkaitan dengan tempat. Baik. Bila kita sebut tentang makhluk, sifat benda itu dia mesti ada tempatnya. Sama ada dia duduk kat sini ke, atas ke, bawah, kiri, kanan macam tu. Baik. Okey, dan kita tidak duduk dekat tempat yang tak ada tempat. Okey? Baik. Tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada atas, tak ada tempat. Jadi makhluk itu begitulah dia punya sifatnya. Yang kedua, bagaimana dia akan terkait? Makhluk ni dia akan terkait dengan kaifa, bagaimana? Maksudnya dia tengah duduk ke, dia tengah berdiri, tengah naik ke, tengah turun, tengah sakit, lupa, ketawa, besar, kecil, tinggi, rendah. Dia berkait dengan keadaan. Dia ada perilaku dia. Dia sedang apa tu? Awak sedang apa tu? Saya sedang duduk. Awak sedang apa tu? Awak sedang baring. Macam tu. Contohlah kita boleh cakap begitu. Maksudnya makhluk itu dia akan ada bagaimana dia punya situasi dia. Baik. Dan yang ketiga, kaitan makhluk dia mesti berkait dengan masa. Makhluk tu akan terikat ataupun sifatnya memang terikat dengan masa. Baik. Okey. Macam mana diri kita pada zaman dulu, zaman sekarang dan zaman akan datang. Baik. Jadi ada apa? Ada terikat dengan masa. Zaman dulu muda, zaman sekarang dah tua sikit, zaman akan datang lagi tua, ataupun mungkin telah meninggal dunia, akan datang tak tahu, wallahu alam. Maksudnya dia ada kaitan dengan masa. Baik. Dan kemudian nombor 4 adalah kam, maksudnya bilangan ataupun berapa. Okey? Kita, tuan-tuan, manusia, contoh manusia, kita bersusun-susun. Ada banyak benda yang ada dalam badan kita. Kita bukan satu benda. Kita adalah komponen-komponen yang telah digabungkan. Tangan, darah, daging, tulang, mata, mulut, telinga, semualah.
kita kata perbahasan ataupun perkara-perkara yang adalah anggota kita ni semuanya telah digabungkan. Maka makhluk itu dia berkait dengan kam, dia berbilang-bilang, dia banyak. Okey? Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung berkait dengan perkara ini. Allah tidak bertempat, Allah tidak ada kaitan dengan bagaimana ia, Allah tidak ada kaitan dengan masa, dan Allah tidak berbilang perbahasannya. Begitu. Okey? Dan kita sedang bahaskan tentang makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan kita sedang bahaskan tentang makhluk. Kalau tadi kita sebut Allah itu tidak sama dengan makhluk, walaupun mathil 100% sama, walaupun syabih banyak yang sama, walaupun nadhir sedikit je yang sama Allah dengan makhluk, kita nafikan semua ni. Lepas tu kita belajar pula tentang makhluk, makhluk tu dia ada jirim dengan arad, maka anda perlu menafikan semua perbahasan yang kita bahaskan tadi itu, semuanya yang tadi itu tentang makhluk saja, Allah tidak ada kaitan langsung dengan perkara yang kita bahaskan ini. Okey? Dan barulah kita kenal Allah SWT itu, bahawasanya Allah itu dia adalah di luar. Okey, di luar daerah masa, tak ada terikat dengan masa. Masa tu makhluk Allah, tuan-tuan. Dia di luar tempat yang kita duduk. Maksudnya Allah tidak berada di tempat sebagaimana kita. Allah tidak bertempat. Istilah yang paling tepat adalah Allah tidak bertempat sebagaimana makhluk bertempat, Allah tidak bertempat. Macam mana? Wallahu alam. Nanti hari akhirat, bila masuk dalam syurga, boleh tanya Allah sendiri macam mana. Okey? Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Yang penting, tuan-tuan, tauhid yang anda perlu percayai ataupun perlu imani adalah Allah 100% tak sama dengan makhluk. So kalau ada orang kata Allah tu sama dengan makhluk, Allah tu bertempat, Allah tu ada di situ, ada di sini, ada di atas dan sebagainya, itu ada something wrong dalam pemahaman akidahnya. Okey? Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau ada orang kata macam ni kan, ada kadang-kadang mungkin tersasul kot. Wallahu alam. Ada orang kata apa? Allah dekat mana? Allah dekat atas. Allah dekat langit. Baik. Itu pemahaman yang salah, tuan-tuan, sebab Allah tidak bertempat. Okey? Baik. Allah bukan macam kita. Allah bukan macam malaikat yang berada di langit. Allah bukan arash. Allah bukan macam syurga dia bertempat dekat Sidratul Muntaha dan sebagainya. Bukan. Allah tidak bertempat. Okey? Baik. Dan ada ayat Quran yang kita sebut sebagai ayat mutasyabihat. Pernah dengar tak ayat mutasyabihat? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey? Pernah dengar kan ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat ni contohnya yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ada satu ayat Quran, bukan satulah, banyak ayat Quran, tapi salah satunya adalah yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kenapa dalam ayat Quran tu Allah sebut Allah ada tangan? Tangan Allah dekat atas tangan mereka. Kenapa Allah sebut tangan Allah? Baik, maka ulama pun membahaskan perkara tersebut. Ini bukan ayat yang boleh kita fahami secara gitu-gitu macam tu je. Bulat-bulat kita faham bahawasanya memang Allah ada tangan. Tidak. Ayat ni bukan ayat biasa. Ini adalah ayat mutasyabihat. Ayat yang seolah-olah Allah sebut dalam ayat tu Allah menyerupai makhluk. Sebenarnya tidak. Allah cuma memberitahu ulama, ulama khalaf, ulama yang terkemudian, mereka menyatakan bahawasanya maksud Allah itu, maksud tangan Allah itu di atas tangan mereka adalah, iaitu Allah itu berkuasa kepada mereka. Okey, iaitu manusialah, makhluk-makhluk Allah. Baik, bukan tangan tu bukan maksudnya Allah ada tangan, tidak. Maksud tangan itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatasi ataupun Allah menguasai mereka. Begitulah maksudnya. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitulah pemahaman ayat mutasyabihat. Lepas tu kita belajar tauhid, kita kena mukhalafatuhu ta'ala li hawaris tu kena jelas. Allah tak sama dengan makhluk. Okey, tuan-tuan, boleh? Ustaz, macam mana pula ayat Quran Allah bersemayam di atas arash? Baik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia ada banyak ayat mutasyabihat sebenarnya. Cuma kita tak bahas dalam kelas fardu ain lah. Okey, sebab dia rumit sikit kan. Cuma kalau ada kawan kita yang tanya, kita jawablah. Baik, yang tu kena next class, next level. Okey, jadi kena belajar dalam sikitlah sebab dia ada peringkat-peringkat dia. Okey. Cuma jawapan daripada kawan kita, kalau macam mana pula dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Okey, Allah itu bersemayam di atas arash. Okey, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maksudnya Allah tu bersemayam dekat atas arash. Baik, dalam ayat tu memang menyebutkan Allah itu bersemayam atas arash, tapi maksud ataupun ulama mentakwilkan bahawasanya Allah itu sedang menguasai arashnya. Bukan bersemayam itu duduk, akan tapi bersemayam itu dengan maksud Allah menguasai
arash. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan dan arash adalah makhluk yang paling besar sekali yang Allah ciptakan. Paling besar tuan-tuan. Dahsyat Kalau kita ada satu hadis tu kalau anda dengar tu dahsyat. Sangat-sangat menggerunkan dan sangat besar dah arasnya. Itu hadis dalam perbahasan Isra wal Mi'raj. Okey. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh tuan-tuan Ya betul, ayat-ayat kiasan lah. Kalau bahasa Melayu kita panggil ayat kiasan Ayat macam apa? Kalau bahasa Arab kita panggil majas. Ataupun benda-benda yang apa bukan hakikinya begitu, tapi dia adalah kiasan. Baik. Ada benda tersirat. Macam itulah bahasa Melayu kita panggil begitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, kesimpulan seterusnya. Okey, kesimpulan seterusnya boleh kita lihat dekat sini daripada wujud Allah hingga sekarang iaitu qadim. Okey, qadim azali. Qadim azali ni adalah sedia kala waktu ataupun ketika sedia kala. Time ni makhluk tidak ada lagi. Dan time ini cuma ada Allah dan sifat-sifatnya sahaja. Tu je. Tak ada makhluk, tak ada alam, tak ada. Baik, maka pergi kepada timeline sekarang, timeline hadis ataupun imkan, ini adalah akan datang, sekarang dan seterusnya. Ini adalah cerita berkaitan dengan makhluk, jirim dan arad. Dan makhluk ataupun alam ada di area sini. Ni tuan-tuan. Area sini lah. Warna apa? Nampak tak Ustaz punya apa? Anak panah tu nampak je kan? Okay, kalau tak nampak beritahu. Yang Ustaz bulat-bulat ni. Okay, baik. Kalau Ustaz bulat-bulat lah, kalau anda tak nampak tuan-tuan, okay, buat apa Ustaz bulat-bulat? Kena guna cara lain lah kalau nak nampak tu kan. Alright. So jadi itulah nak katakan perbezaan dari sudut ketika tu. Ni sebelah kiri tu adalah sedia kala, qadim ataupun azali, time tu alam tak ada lagi. Manakala hadis itu adalah ketika Allah dah ciptakan makhluk, iaitu makhluk yang dimaksudkan di sini adalah jirim dan arad. Begitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Pentingnya ulama, kalau tak kita tafsir Quran sesedap rasa je. Betul, tepat sekali. Alhamdulillah. Okey. Dan itulah yang kita sebutkan. Okey, anda boleh tengok di sini, ni syarahannya daripada wujud Allah hingga sekarang. Kalau qadim, waktu ataupun kala ini, qadim Allah dan sifat-sifatnya. Tengok yang sebelah kanan, hadis ataupun imkan, iaitu waktu alam yang telah diciptakan Allah. Ini semua yang kita bahaskan tadi, jirim, arad, okey, jisim, jawharul farad dan sebagainya, semua perbahasannya kecil-kecil ni, ini berkaitan dengan makhluk. Okey, baik, jangan masukkan di dalam daerah Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Baik, boleh tuan-tuan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan Allah menguasai keseluruhannya. Ni, menguasai semua ni. Baik, makhluk-makhluknya. Alright. Kemudian ni ada lagi. Boleh teruskan lagi ni? Dah dekat satu je. Ayah dah pukul 6.30 lah. Alhamdulillah dah 45 minit kan. Baik. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, ni satu lagi. Okey. Ada lagi 2 kot slide kalau tak silap. Qadim azali. Sedia kala. Waktu sedia kala ini, okey, kita baca dekat situ, hanya Allah sahaja yang ada ketika ini, tidak ada makhluk, jirim dan arad sama sekali. Tak ada. Time ni sedia kala, time azali, time qadim ini, dia tak boleh, dia tak ada lah tuan-tuan, makhluk tak ada. Baik. Tak ada istilah tempat, okey? Maksudnya time tu tempat tak ada, tidak ada arash, tidak ada langit, tidak ada bumi, tak ada tempat time tu. Tempat pun tak ada lagi tuan-tuan. Macam mana? Boleh faham ke? Masya-Allah. Akal kita tak boleh terima tuan-tuan benda tu Akal kita ni sesuatu perkara tu kan mesti kena ada tempat. Mana boleh benda tu tak ada tempat? Okey? Kita dalam akal kita akan fikir, mana boleh sesuatu benda tu tak ada tempat, betul? Sebab akal kita ni akal kita ni berada di satu tempat yang bertempat. Jadi akal kita ni tak boleh nak terima benda yang di luar perkara tersebut. Okey? Baik. Dan susahlah kita untuk memahami perkara ni kan. Ni kena tanya Allah SWT. Okey? Baik. Maksudnya nanti jumpa Allah, tanyalah bagaimana kan. Cuma boleh kita fahami di sini bahawasanya tempat zaman ni tak ada lagi. Zaman qadim, azali ni, tempat pun Allah belum ciptakan lagi tuan-tuan. Baik. Ketika itu makhluk pun Allah belum ciptakan lagi. Arah pun tidak ada, tak ada kiri, tak ada istilah kanan, kiri, atas, bawah, tu pun Allah belum ciptakan lagi. Tak ada masa pun tak ada time tu, dan keadaan pun tidak ada. Tiada siang, tiada malam, sejuk, panas, bunyi suara dan sebagainya, semua tak ada lagi. Okey, subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Nampak tak kedahsyatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tanya Allah bestnya. Ya, tu nikmat yang paling agung saya tuan. Tapi kena banyak buat baik. Okey, moga-moga kita dapat jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah kan. Baik, kan? Bila sebut tanya Allah, oi, seronok kan? Masya-Allah, okey. Rasa sangat-sangat dekat. Baik.
Kemudian hadis ataupun imkan yang sebelah kanan tu. Okey, ini starting dia. Apakah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan? Ni dia masuk perbahasan ni tuan-tuan. Ni cuma pendapat ulama lah, pendapat ulama. Okey, baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini pendapat ulama tuan-tuan. Apa? Maksudnya kita kata apa? Tak adalah kita kata dalil ataupun hadis yang apa? Yang sabit perbahasan. Jadi cuma pendapat ulama saja kita kongsikan. Baik, bermula daripada penciptaan makhluk, jirim dan arad pertama sehingga sekarang dan akan datang. Okay, so awal Allah ciptakan satu makhluk namanya Nur Muhammad. Maksudnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Okay, baik. Okay, Nur Muhammad tu dia adalah satu makhluk Allah SWT dan nur itu baik dialirkan ataupun dialurkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, Nabi kita. Kemudian nombor 2, masa arah yang 6 kiri kanan. Lepas tu nombor 2 baru Allah ciptakan ada masa, ada arah, kiri, kanan, belakang, atas, bawah semua tu. Luar, dalam, tu. Masa dan arah Allah ciptakan. Maksudnya tempat lah. Kemudian nombor 3, qalam. Ada satu makhluk tuan-tuan, namanya qalam. Qalam berada di, apa, kita kata, kalau langit ketujuh tu, atas tu apa, ada Sidratul Muntaha. Dekat area situ ada qalam. Qalam. Wallahu alam, tak tahu macam mana qalam ni kan. Qalam tu kalau terjemahan dalam bahasa Melayu pen. Tapi tak boleh lah anggap benda tu pen. Tidak. Macam dia bentuk ataupun rupa, wallahu alam. Qalam ni adalah qalam ataupun satu makhluk Allah yang menulis takdir di muka, dunia. Takdir dunia tu, qalam tu. Dia menuliskan takdir dunia ini. Macam itulah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian nombor 4, air. Nombor 4 Allah ciptakan air. Kemudian nombor 5 Allah ciptakan arash. Okey, arash ni yang kita sebut tadi lah, benda yang paling besar kan. Nombor 6 kursi. Kursi tu bawah arash, arash atas, kursi ke bawah. Baik. Kursi tu jangan faham kursi yang kita duduk tu tuan-tuan. Kursi tu bukan kursi yang kita duduk tu. Baik, namanya kursi lah. Okay, tapi jangan bayangkan kursi yang kursi ni kursi yang kita duduk ni macam tu bentuk dia. Tidak. Wallahu alam, tak tahu bentuk ni macam mana. Nombor 7, Allah ciptakan cahaya, udara, kegelapan. Dan nombor 8, barulah Allah ciptakan langit, bumi, pokok, binatang, manusia, haiwan dan seterusnya. Okey, maksudnya kita tuan-tuan, Allah ciptakan yang latest maksudnya yang last, yang last, yang akhir-akhir ni. Okey, baik. Kenapa mahu sombong lagi? Kan kita ni adalah makhluk yang antara yang terakhir Allah ciptakan. Okey, nak kata tuan-tuan, jangan sombong-sombong. Okey, sebab ada makhluk-makhluk yang lagi hebat yang Allah ciptakan sebenarnya. Okey, masya-Allah. Yang mana mereka makhluk Allah yang lain itu sentiasa sembah, sentiasa bertasbih kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Okey, kita manusia ni yang diciptakan yang akhir-akhir, tiba-tiba nak sombong, nak takabur. Kenapa macam tu? Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, ni gambaran tentang langit. Baik, ni menarik tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini menariklah. Bagi Ustaz ni antara perbahasan yang menarik untuk dibahaskan. Gambaran tentang langit. Okay, anda boleh tengok dekat situ, gambaran tentang langit. Kita ada arash. Okay, ada arash, ada mustawa. Okay, dekat area mustawa tu lah ada qalam. Okay, baik. Kemudian bawah mustawa tu ada Sidratul Muntaha. Ini cerita berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Nabi naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Untuk mengambil kefarduan solat. Baik, kemudian kita ada langit di situ. Okay, dia starting daripada sini. Dia starting daripada sini. Kita di bumi, daratan. Tengok bawah tuan-tuan, tengok bawah sekali. Kita start daripada bumi, daratan tu, maka melepasi di atas, pergi ke langit pertama. Okey, daripada bumi pergi ke langit pertama, jarak dia 500 tahun perjalanan. Langit pertama nak naik kepada langit yang kedua, 500 lagi tahun perjalanan. Begitulah langit-langit yang seterusnya sampailah kepada Sidratul Muntaha. Dan combine ataupun gabungkan semua sekali tahun ni, kalau daripada bumi sampai kepada langit ketujuh, tahunnya lebih kurang dalam 3,500 tahun. Subhanallah. Jauh tuan-tuan. Dan Nabi telah merintasi semua kejauhan ini dalam masa bukan satu malam. Kurang daripada itu. Beberapa jam sahaja, wallahu alam. Okey, baik. Nabi kan Isra' wal Mi'raj waktu malam. Tapi bukan semua malam tu. Okey, Nabi Isra' Mi'raj Nabi tu dia bukan starting daripada lepas Isyak. Okey, ada waktu malam yang
lajakan sikit, lajakan waktu malam sedikit. Bukanlah pukul macam kalau macam Malaysia pukul 8.30 Isyak contohnya. Bukan tiba-tiba turun naik, tak. Okey, ada waktu selepas beberapa jam selepas itu, kemudian tengah-tengah malam tu berlaku Isra Mi'raj, tapi sebelum subuh Nabi dah balik. Sebelum subuh Nabi dah balik. Okey? Baik, sebelum subuh Nabi dah balik. Nak bagi tahu tuan-tuan, hanya beberapa jam sahaja Rasulullah telah dinaikkan oleh Allah dalam keadaan yang satu tempat yang sangat jauh. Kalau kita nak rintas, kita perlu lintasi dalam 3,500 tahun. Okey. Macam mana Allah boleh bagi Nabi ringkas saja. Beberapa jam je settle lah 3,500 tahun itu. Baik, ini nak tunjukkan kekuasaan Allah. Masya-Allah. Sangat dahsyat kuasa Allah itu. Okey? Baik, kita akan nampak di sini bahawasanya subhanallah, inilah Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Okey, dan kita akan rasa takut, tunduk, rasa tawaduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kita ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Baik. Okey, kita nampak kita ni kan 500 tahun kan. Kita berjalan baru beberapa jam dah penat. Okey? Baik, baru beberapa jam dah penat kan. Lagi-lagi mungkin yang dah berlanjutan usia kan. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini 500 tahun, subhanallah. Baik, nak katakan bahawasanya betapa kerdilnya lah diri kita sebagai manusia ini. Dan kemudian ini qadim azali, nak katakan bahawasanya qadim azali pada ketika sedia kala hanya ada Allah dan sifat-sifatnya sahaja, manakala pada waktu hadis ataupun imkan barulah ada alam ni, barulah ada langit, ada arash, ada apa lagi? Mustawa, Sidratul Muntaha, semua ni baru ada. Okay. Sebelum tu tak ada lagi. Pada ketika qadim dan azali tak ada lagi makhluk ni. Boleh? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, 500 tahun tu perjalanan masa di dunia ke masa akhirat? Wallahu alam. Tak ada dalam perbahasan tersebut tuan-tuan. Maksudnya tidak dibahaskan lah. 500 tahun tu dia cuma cakap 500 tahun saja. Maksudnya dalam hadis disebutkan 500 tahun saja. Wallahu alam, 500 tahun tu maksudnya apa tak tahu. Adakah 500 tahun perjalanan cahaya, adakah 500 tahun perjalanan jalan kaki ke, naik kuda, wallahu alam, tak tahu. Okey, baik. Yang disebutkan hanya 500 tahun perjalanan. Baik. Jadi kalau kita anggap yang mudah untuk kita fahami, anda kata kalau kita berjalan, kalau naik kuda ke, naik unta ke apa, baik. Kita takkan sampai, okey tuan-tuan, pernah ke naik kuda setahun? Setahun tanpa berhenti tuan-tuan. Pernah tak naik kuda? Tak payahlah naik kereta contohnya, naik kereta. Setahun tak berhenti-henti. Tapi bos, setahun kan? Ini cerita apa? Ini cerita 500 tahun ni. Okey, tak berhenti-berhenti ni. 500 tahun perjalanan baru sampai. Masya-Allah, jauh-jauh. Sangat-sangat jauh. Baik, so alhamdulillah, so selesailah tu perbahasan berkaitan dengan tauhid. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kan? Dunia pun lama sangat. Baik, alhamdulillah. Ni kalau apa? Nantilah kalau ada Isra wal Mi'raj ni kita buka daurah lagi. Isra wal Mi'raj tu dia kena dengar selalu kan. Mungkin tahun lepas dah dengar, tahun ni dengar lagi, sebab cerita Isra wal Mi'raj tu sangat dia memberikan gambaran yang besar kepada Allah SWT. Gambaran yang besar terhadap kita, bagaimanakah kuasa Allah itu sangat-sangat besar, dan kita akan rasa sangat takut dan sangat tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan Baik. Ustaz, e-book yang ni bila pula? Alamak tu lah. E-book yang ni okey, belum sempurna lagi. InsyaAllah Ustaz akan usahakan secepat mungkin Baik, insyaAllah. Terima kasih Kak kerana sudi untuk bertanya. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, nantikan e-book kita yang siri ketiga. Kalau Fardu Ain ni dah lama sangat tak keluarkan e-book kan. Patutnya dah ada e-book dah ketiga. Okey, untuk maklumat anda tuan, dia ada 2 e-book. E-book yang pertama tentang Muqaddimah Fardu Ain. Okey, e-book yang kedua tentang sifat 20 kan. Sifat 20 tu adalah dalam 50 ke 60 muka surat gitu. Kemudian insya-Allah untuk akan datang ni kita nak buat e-book yang ketiga. Okey, e-book yang ketiga dengan yang keempat. E-book ketiga tu lebih kepada beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, okey, beriman kepada rasul, macam tu. E-book yang keempat tu mungkin penghabisan keseluruhan lah tentang tauhid, insya-Allah. Okey, doakan semoga dapat buat juga insya-Allah. Okey, dan kemudian insya-Allah tuan-tuan, untuk episod 26 kelas Fardu Ain kita akan masuk kepada bab baru. Ini bab baru yang besarlah. Daripada episod 1. Okey, daripada episod 1
Sampailah episod 25 hari ini, semua yang kita bahaskan itu semuanya adalah ilmu tauhid. Manakala untuk episod akan datang, kita akan bahas ilmu yang baru, okey, perbahasan fardu ain yang perbahasan seterusnya ataupun plot yang kedua daripada 3 plot dalam ilmu fardu ain, namanya adalah ilmu fiqh. Dan ilmu ini adalah ilmu yang paling best lah. Kan? Ramai orang suka ilmu fiqh, betul? Masya-Allah, okey. Ramai orang suka ilmu fiqh sebab ilmu fiqh cerita pasal apa? Solat, kita ada zakat, kita ada puasa, ada haji. Yang paling best sekali solat, betul ada wuduk semua kan? Itu perbahasan yang paling menarik lah. Dan itu merupakan kos ataupun bidang ustaz sendirilah, bidang syariah. Okey, nanti kita akan bahaskan insya-Allah untuk episod akan datang depan. Okey, jangan ketinggalan. Kalau tertinggal boleh tengok rakaman pun tak apa kan. Okey, dekat dalam YT ada rakaman insya-Allah. Okey. Baik, nanti kita kongsikan kepada anda. Ustaz tak sempat tak dapat nak kongsikan. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Buat siang rasa best sikit Ustaz. Okey, buat siang bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itulah Ustaz memang teringin nak buat siang tapi kesempatan kadang-kadang tak ada. Ustaz akan usahakan yang terbaik lah tuan-tuan antara siang ataupun malam kan. Ada 2 waktu. InsyaAllah lah. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir bersama dengan kita pada waktu apa nama tu petang ni. Okay, tuan-tuan kadang-kadang minta maaf lah macam dhaif kadang-kadang ada apa tak kena dengan waktu dan sebagainya. Sebab itu je waktu yang Ustaz ada untuk Ustaz spendkan masa bersama dengan anda tuan-tuan. Jadi kalau nak cari waktu lain tu kadang-kadang ada busy, ada buat itu dan buat ini dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah hadir bersama dengan kita pada waktu pagi ni. Pagi lagi, pada waktu petang InsyaAllah moga-moga dikurniakan keberkatan oleh Allah SWT, dikurniakan kerahmatan dunia dan akhirat. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey. Baik, jadi ada kawan kita yang bertanya tuan-tuan banyak soalan daripada kawan kita ni dekat dalam apa medsos, masya-Allah. Baik, tak apa. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua yang sudah hadir bersama dengan kita. Tapi tak apa, bagus je bagi tahu Ustaz buatlah waktu pagi, buatlah waktu malam, okey. Nanti Ustaz dapatlah majoriti suara kan, buat waktu bila okey. Kalau Ustaz free waktu tu nanti kita buatlah waktu yang anda okey kan, yang paling okey. Wallahualam, terima kasih kepada semua yang sudah hadir bersama dengan kita pada waktu petang ni, yang like, yang komen, yang share ke medsos yang lain. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk follow dan boleh tekan butang subscribe kalau kat dalam YT. Terima kasih kepada semua. Wallahualam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.